Kenapa dia nak sangat bumi Palestin? Kerana di situ adanya Masjidil Aqsa. Di situ adanya Masjidil Aqsa. Dan inilah khayalan dan inilah fantasi orang-orang Yahudi yang berhaluan kiri, berfahaman Zionis. Mereka mengatakan mereka merampas bumi Palestin hari ini dan mereka menamakannya sebagai Israel. Kerana mereka nak membina kembali Haikal Sulaiman di atas tapak Masjidil Aqsa. Kerana bagi mereka sejarah sebenar yang dipunyai oleh mereka, umat Islam hari ini telah merampas tapak asal Haikal Sulaiman. Haikal Sulaiman bagi mereka ialah pusat pemerintahan Nabi Sulaiman dulu. Asalnya duduk di tapak Masjidil Aqsa. Bila mari orang Islam, bila mari umat Islam, dia runtuhkan Haikal Sulaiman, kemudian bina Masjid Al-Aqsa. Jadi kami mari balik di sini nak runtuhkan Masjidil Aqsa, nak bina kembali Haikal Sulaiman buat kali yang kedua.